Rambut lurus sikit-sikit tu biasa. Tapi kalau tiba-tiba ada tumpuk bulat licin dalam masa 2 minggu, itu tandanya ada alopecia areata. Hai, saya Dr. Adlina dari Hesa Klinik. Ramai yang datang jumpa kita rasa sangat terkejut dan sangat tertekan. Yelah, tumpuk ni bukan je dekat kepala, kadang-kadang kening atau janggut pun boleh botak. Kalau dibiarkan, kita bimbang kawasan tu makin meluas. Di Hesa Klinik, kita tak biarkan ia melarat. Kita gunakan kombinasi rawatan anti radang dan ubat sapu yang khusus. Objektif kita nak tenangkan imun sistem dekat kawasan tu supaya rambut boleh tumbuh semula dan juga kurang merebak. Hasilnya, ramai pesakit kami dah nampak rambut mula tumbuh balik. Keyakinan diri pun kembali semula. Jangan tunggu sampai makin besar. Jom konsult dengan kami di Hesa Klinik sekarang.